Assalamualaikum. Hari-hari masuk bang, Myvi G3 nak buat apa? Dia nak tukar bang ni. Yang brake ni dia 1 piston, nak tukar kepada 4 piston. Okey, mana piston dia ni? Piston dia 1 saja belakang. Kita boleh nampak daripada depan dia 1 lubang ni 1 piston. Dia akan tukar kejap lagi bang. Mantap bang tu. Bukan biasa-biasa. Yang belakang pula dia asal daripada brake drum, dia convert kepada brake disc bang. Memang banyaklah datang dekat FRA, dia datang terus direct. Sebab apa? Ni kilang dia. Kalau apa yang tak ngam, dia terus boleh buat terus sampai jadi. Dan dah banyak dah terjual pun. Hari-hari ada orang upgrade. Yang ni Honda Jazz upgrade brake twin port. Yang ni Myvi Sumitomo depan, belakang disc baru, kaliper baru. Stiker nak apa stiker, nak apa warna pun boleh. Sebab apa? Sini tempat kilang dia, tempat buat. Jadi apa warna yang kita nak semua dia orang ada. Senanglah. Kalau macam orang lain tu, dia kalau kita nak warna hijau dia tak ada, susah buat. Yang ni semua ada. Bagi tahu saja nak corak ke tak ada corak ke, sini nak ada lubang ke, sini nak warna hijau, sini warna apa, bagi tahu. Sementara tu bukan brake sahaja dia orang ada buat untuk Myvi G3. Bushing, bearing, tayar, dresser cover, boot, absorber, engine mounting, semua komplit. Semua komplit bang. Yang ni yang paling viral sekarang untuk Myvi G3. Yang ni bila dah pakai, corner memang sedap bang. Tak akan goyang. Sebab apa? Boost dia wing impact racing boost. Lepas tu yang ni escape boost. Okey, kita nak tunjuk sikit apa tu wing impact racing boost. Sebab apa? Corner dia sedap. Okey ni kita tengok. Tak sama macam lower arm lain, tak sama dengan boost orang lain. Okey, nampak kalau kita beli yang biasa pun dia goyang macam ni. Nampak boost dia? Wing impact racing boost. Nampak? Dia tak keras, dia tak lembut. Kalau yang biasa kita beli, yang ni yang wing impact warna merah tu. Dan jangan salah beli warna merah ni dah banyak dah orang buat warna merah, warna apa-apa. Tengok, ni pun warna merah juga, dia keras macam batu. Ni warna putih, lagi keras. Kita kena beli brand apa? Ni. Brand ni bang. Okey, tu. Brand. Wing Impact Racing Boost. Jepun quality, ketepatan 100% masa membelok. Boleh share video ni bang. Share video ni. Yang ni Honda ni. Okey, kita nak tengok boost ni dia tahan berapa lama. Jom kita tengok. Ni ada sebiji Honda ni. Dia dah pasang dekat 3 tahun Dekat 3 tahun bang. Ni 3 tahun. 3 tahun boost. Wing Impact Racing Boost. Tu. Yang 3 tahun. Kita pernah jumpa bang. 3 tahun. Sampai dia pun dah lupa dah berapa lama. Puas hati bang. Hari ni dia mari nak tukar belakang pula. Dia nak tukar yang belakang pula. Lepas tu ni kembara ni pun nak masuk Wing Impact Racing Boost. RNC pun nak masuk boost Wing Impact Racing Boost. Myvi SE pun ni. Nampak? Bukan cakap biasa apa ni. Tu Myvi SE. Ambil apa? Wing Impact Racing Boost bang. Depan sampai belakang. Okay, ni kereta dia. Tu Myvi SE, Honda RNC, Alza, Honda Jazz, SO4, Honda Jazz ini dia buat apa? Upgrade brake. Lepas dia upgrade brake, pasang juga Wing Impact Racing Boost bang. Tu ujung sana tu warna merah. Kita tengok sikit. Lepas tu brake caliper dia. Asal 1 piston, buat 2 piston. Memang padu bunyi sekarang bos. Share video ni Untuk semua jenis kereta kita ada. Okay, ni kita tengok dia tengah buat pasang lah. Pemasangan terus. Jadi bawa je kereta. Tak perlu nak tinggal 1 hari kereta kalau upgrade boost, tukar bushing. Siap juga dalam masa hari ni juga. Sebab apa? Dia pomen pun ramai, lift jet pun banyak,
barang komplit. Dah buat part-part ni bang, abang tak payah risau. Orang cakap elemen lari, chamber lari. Dalam bengkel ni juga dia boleh buat elemen. Okey, tu Myvi nak buat elemen. Ni mesin elemen dia. Dia ada mesin elemen, balancing tayar, flushing aircon, semua ada bang. Hari ni penuh bang, hari-hari sini macam ni. Terima kasih yang support kita, terima kasih. Alhamdulillah. Share video bang Ni lubuk untuk kereta lah. Yang mana pakai kereta, nak nampak cantik kereta, nak boost yang lagi padu, cari LAN Racing. Kedai dekat alamat sini bang. Kedai alamat ni bang. Okey, tu alamat. Sekian dulu, terima kasih.